So sebelum tunggu pukul 10, aku nak bawa korang jalan-jalan kat Sungai Melaka ni. Sini Sungai Melaka, katanya juga ada buaya. Ada biawak lah. Tu lah besar siap biawak. Uish, nakutkan. Baru kata ada buaya, terus ada biawak. So ni Sungai Melaka. Sungai Melaka ni pun ada buaya. Ada? Korang boleh nampak ada bot di tengah kawat sampah. Inilah pemandangan yang ada di sekitar Melaka. Ditulis sini World Tourism Day 2025, tapi korang tengok macam hangat dia punya tempat. Cantik langsung. Sini so depan tu ada jalan lah, liku-liku untuk jalan kaki. Untuk pergi ke mana aku tak tahu lah. So siapa yang nak datang Melaka tu mail lah, kita buat jam dekat jalan Melaka ni. Melaka ni memang selalu jam. Sini dulu ada komuter landasan, tapi dah tak boleh pakai dah. Dia kejap je. Ni dia punya signboard lah, Melaka River Cruise. Dan ni adalah the shore. Tinggi kan. Inilah tempat Kai Bahar nyanyi lagu Bayang. Di dalam jiwaku sebelahan tanganku, tak mungkin aku terlupa. So kita nunggulah bila waktu boleh naik. Sebenarnya dah boleh naik dah, tapi sekarang baru pukul berapa kan, awal lagi. So kita duduk bawah dulu lah.